Ini adalah first video review aku, and insyaAllah lepas ni aku akan cover semua movie review melalui video and bukan poster bertulis. Hai, Assalamualaikum. So hari ni aku nak cover review sebuah filem franchise yang boleh katakan satu dunia tau, iaitu Final Destination. So Final Destination Bloodlines kali ni merupakan siri yang ke-6 daripada franchise Final Destination. Okay, basically filem Final Destination Bloodlines ni adalah bermula dengan kisah seorang perempuan yang bermimpi pasal seorang wanita misteri yang terlibat dengan insiden di bangunan tinggi, menara tinggi, di mana menara tinggi tu runtuh. Boleh katakan runtuh lah, hancur sepenuhnya, dan dia mencari siapa wanita misteri tersebut. Okay, dia mimpi pasal wanita misteri ni yang terlibat dekat insiden bangunan tinggi, menara tinggi ni bukan sekali dua. Actually dah berulang kali. So bila dia dah mimpi berulang kali tu, dia pelik lah siapa wanita misteri ni kan. And then bila dia satu hari tu dia dapat berjumpa dengan wanita misteri tu. Wanita misteri tu dah ceritakan tentang kematian seluruh ahli keluarga dia. Dia dah cerita dah A to Z, macam mana plan A, plan B, jalan cerita, macam mana kematian keluarga dia semua. And then wanita misteri ni dah cakap kat dia, dia suruh elakkanlah daripada ajal menimpa keluarga dia. But dia tak percaya dengan benda tu. Once dia tak percaya, wanita misteri tu cuba untuk membuktikan dia. Dan benda tu berlaku depan mata dia. Apa yang berlaku depan mata dia, korang kena tengok sendiri. Sebab benda-benda ni semua adalah spoiler. Aku tak boleh ceritakan. So, apa yang aku ceritakan tadi, itu adalah struktur filem ni. Filem ni durasi selama sejam 50 minit. Struktur filem ni simple plot, simple storyline, and then dia ada twist sikit. First, aku nak cakap pasal movie ni. Movie ni gore dia menjadi. Kenapa menjadi? Sebab scene-scene gore dia dilepaskan oleh Lembaga Penapisan Filem Malaysia dengan sangat terbuka, sangat, aku tak tahu nak cakap apa, tapi thank you to LPF sebab lepaskan semua scene gore. Cuma ada satu scene yang scene tu tak mengganggu pun, dia cuma censored je tempat tu sebab maybe tunjuk isyarat lucah. Tapi overall scene gore like pecah kepala apa semua tu, dia tak ada potong, tak ada apa. Dia lepas macam tu je. Apa yang director buat, apa yang tukang editor buat, itulah dia paparkan dekat sinema. Tak ada apa potongan. Bila aku tengok tu, bukan aku seorang lah, dalam panggung tu semua menjerit bila tengok scene kematian ahli keluarga perempuan tu. Kita orang macam, oh, apa benda ni siap. Macam tu. Yang kedua adalah watak. Ada seorang watak dalam cerita ni. Watak abang pada perempuan ni actually sangat-sangat biadab Boleh katakan dia punya watak tu, watak yang biadab menjadi. Sebab kenapa? Bila penonton tengok, penonton akan naik angin dengan abang dia. Bila dialog dia lontarkan dekat adik dia tu, sebab adik dia dah cerita dah yang macam ni kan. Adik dia dah tahu dah jalan cerita kematian tentang family dia semua. Tapi abang dia tak percaya. Dan abang dia melawan tu, bila cara dia cakap dengan adik dia tu sangat-sangat biadab. Bila dia cakap tu, setiap dialog dia tu buatkan penonton akan naik angin. Sebab boleh katakan satu hall aku tu, semua orang maki abang dia. Itu satu benda lah yang special pasal cerita ni. Third, aku boleh katakan twist filem ni. Twist filem ni, aku boleh katakan itu adalah satu benda yang special lah pasal movie ni. Sebab twist ni dekat mana muncul aku takkan cerita, sebab itu akan mengganggu mood korang nak tengok cerita ni. Tapi twist filem ni berjaya membuatkan filem ni mempunyai closure yang sangat menarik, penutup yang sangat baik. Filem ni ditutup dengan baik gila. Aku boleh cakap filem ni tak ada meninggalkan tanda tanya apa. Memang dia tutup tu perfect. Dia terus tutup filem ni. Yes, itu apa yang special pasal filem ni. Pasal benda yang menarik lah. Okay, dah cukup dah benda manis aku dah sentuh kan. Aku boleh katakan ada dua benda yang aku tak suka pasal filem ni. First aku boleh cakap, kenapa opening macam tu Editing kenapa kau buat sucks gila macam tu? Aku bukan nak kata yelah, filem dorang, filem Hollywood kan, memang sepatutnya dah mencapai satu benchmark yang tinggi.
Tapi opening, aku boleh kata first act ni editing macam meh. Tapi dia tak mengganggu keseluruhan cerita. Dia still okay, kau boleh accept. Sebab editing selepas-lepas tu menarik je. Tak ada benda yang mengganggu jalan cerita pun. Dia cuma pada opening je. Opening tu pun time mimpi perempuan tu kan. So tak adalah mengganggu sangat. Sebab benda yang real event menarik. Editing semua okay, tak ada masalah. Second, bila kau tengok Final Destination yang sebelum-sebelum ni, kau akan rasa Final Destination yang ke-6 ni tak meninggalkan kesan yang mendalam dekat kau. Sebab kau habis tengok dekat dalam hall, kau habis tengok dalam wayang, kau keluar tu, kau akan macam tak ada apa pun. Macam tu. Berbeza dengan Final Destination sebelum ni. Final Destination sebelum ni, bila kau keluar ataupun kau habis tengok cerita tu dekat rumah sekalipun, kau akan macam waspada dengan setiap benda yang berlaku sekeliling kau. Macam tu. So itu adalah benda yang aku kurang sikit lah pasal filem ni. Tapi secara keseluruhan, filem ni sebenarnya nice je. Tak ada masalah. That is it. So itu adalah review aku berkenaan dengan filem Final Destination Bloodlines. Filem ni dah keluar dah dekat panggung wayang. Korang boleh pergi tengok cerita ni dekat panggung berdekatan dengan korang. Better pergi tengok cepat-cepat lah. Sebab kenapa? Sebab aku boleh cakapkan filem ni tak dekat. So benda ni berbaloi untuk korang pergi tengok panggung sebenarnya. Untuk rasa gemuruh tu sendiri kat panggung wayang. Perasaan takut dekat panggung wayang kan. Filem ni akan tak lama tau dekat panggung aku rasa. Sebab minggu depan ada banyak filem blockbuster yang akan keluar. Like Agent Ali, Mission Impossible. Filem ni banyak. So filem ni akan dikurangkan tayangan. So better korang pergi tengok dengan cepat. So rating aku bagi untuk filem Final Destination Bloodlines ni adalah sebanyak 8/10 bintang. Still worth it kan. Untuk korang bayar RM20, RM25 pergi tengok panggung, cerita ni berbaloi. Pergi dekat sinema berdekatan dengan korang, pergi tengok cerita ni. Cerita ni berbaloi untuk tengok. So kita jumpa lagi di masa akan datang. See you guys.